Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua umat Islam. Dan kalau ikut hari ni hari Sabtu, iaitu 6 Syawal dan aku hari ni nak pergi beraya lah. Hari tu aku dah beraya dekat kampung, dan hari ni aku nak raya dekat rumah kawan-kawan aku lah. Sebelum tu aku nak pergi KPJ KPJ Shah Alam ni, sebab anak aku ada check up. Kalau siapa yang tahu, hari tu anak aku masuk hospital 5 hari sebab dia demam terlampau panas. Masa tu aku check temperature dia dalam 40.3. Jadi aku takut sawan ke kan. Jadi aku bawa pergi hospital lah. Tapi Alhamdulillah lah, hari Jumaat tu dah boleh keluar. So Isnin tu boleh raya lah kan. Kalau tidak, raya kat hospital aku tak pernah lagi. Tak nak lah raya kat hospital. Okay, lepas pergi KPJ ni aku ada beberapa tempat nak pergi lah. Rumah kawan aku 3 orang, rumah makcik aku seorang. Kalau korang nak aku raya rumah korang, bagi tahulah. Cik. Okay lah, nanti jumpa. Aku nak pergi KPJ jap. Okay guys, jumpa kejap lagi. A few moments later. Okay guys, aku dah sampai di rumah yang pertama, iaitu rumah member aku. Depan ni je, dekat Subang. Di depan ni. Tapi tengok tu, anak aku tidur guys. Macam mana ni? KPJ dengan Subang tak jauh, jadi dia tidur sekejap je baru tidur ni. Macam mana guys? Kan aku masuk seorang. Dah macam mana geng? Aku masuk dulu lah. Okay, first aku ambil nasi dagang dengan sangkut soda. Makan dulu. Next aku makan nasi minyak. Okay, next popok leko. Last lah. Rumah lain pula. Okay, dah settle. Inilah orangnya. Dah nak. Okay, terima kasih banyak Siap bekalkan lagi. Bagi dia raya. Terima kasih datang. Bagi dia raya kat aku lagi. Tak nak je. Oh, tak nak. Okay. Terima kasih banyak Zuri Selamat Hari Raya. Allah. Okay, masih ada. Okay, dah settle rumah pertama. So next kita pergi Chalet. Okay guys, aku dah sampai PKNS. Nak pergi kedai ustaz ya, beli casing baru. Aku sebenarnya tukar phone. Downgrade. Aku pakai 12 Pro sekarang. 14 Pro tu aku dah jual, 14 Pro Max tu. Let's go lah, kita pergi beli jap. Ikutkan aku nak pergi raya rumah member aku dekat Seksyen 9 Shah Alam ni. Lepas tu member tengah buat Grab pula. Tak apalah, malas kacau dia. Aku shoot tak malu kan. Buat tak malu je lah. Bukan selalu kan. Tapi gelap lah muka aku. Jom. Tak ramai lah guys. Memang kosong cerita dia. Time-time raya kedai pun banyak tutup ni. Dah settle. Tapi tak banyak pilihan lah dekat kedai ustaz tadi. Jadi aku beli yang murah je lah, yang kosong, RM3. Aku nak beli yang MagSafe tu tapi tak ada stok. So tak apalah, pakai ni buat sementara. Tengok nanti aku cari yang okey lagi ke. Jom, next destination. Kita ada mie. Ni ke rumah kita ni.
Raya dia. Selamat Raya. Raya rumah baru. Ini je lah rumahnya. Ini dah Kira nanti rumah dia design hitam putih. Kira hitam putih. Modern. Dia plan nak jual ke tak ada lah. jual apa? Jual ni keluar. Baru masuk. Baru masuk tak ada. Tak ada. Baik tu. Baik tak? Wah. Ada banyak ekor. Ni ruang tamu dia. Kuih banyak ni. Tak nanas. Yang ni aku tak tahu. Ni cookies lah. Cookies London. Nah, ni kuih semua kata buat sendiri lah. Okey, settle rumah kedua. So sekarang kita akan pergi ke rumah ketiga, iaitu di Teluk Pani Megarang. 32 km guys. Sampai pun ngantuk dah ni. Tidur jap agak rumah makcik ku. Assalamualaikum. Sebanyak kuih raya. Nak makan mi tak? Mi. Mi kari? Tadi dah makan mi lah. Mi kari? Sama lah mi kari. Yeay, dah sampai. Ngantuknya lah. Kan, buat macam mesti makcik kan. Kalau mau member tadi tak boleh nak tidur. $2,000 years later. Okay guys, aku baru balik daripada Watson. Aku beli benda ni, vitamin C dengan apa ni, dengan ubat batuk. Sebab bini aku tiba-tiba tak sihat. Lepas tu aku pun ada ulcer dekat aku punya bibir ni. Dah lama lah, dah 2 hari 3 hari lepas tak selesa lah. Dan aku pun sempat raya 3 buah rumah je. Lagi 2 rumah tu tak sempat. Satu bukan tak sempat, satu dia buat Grab. Tak apalah, dia cek duit lebih. Satu lagi jauh kat Banting sana. Aku memang nak pergi, tapi sebab kekangan masa satu lagi anak aku dah ngantuk, bini aku pun dah letih. So terpaksa lah. So itulah benda aku. Okay guys, Assalamualaikum. Jumpa lagi. Jangan lupa subscribe.